Mati ni bila-bila masa je. Tak kira lah kita muda ke, tua ke, sihat ke, sakit ke. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut nyawa kita. Jadi apa persiapan kita untuk hadapi mati? Baru-baru ni kita dapat berita yang agak yang menyayatkan hatilah. 8 anggota FRU maut, truk bertembung dengan lori bawa batu. Allahu Akbar. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil yang peristiwa yang berlaku ya, macam ini kan, kemalangan banyak hari ni berlaku, kemalangan jalan raya. Mati ni bila-bila masa saja, kita tak boleh nak elak, sebab maut ni adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sebagai orang Islam beriman dengan qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sudah tertulis kan, macam mana kita hidup dekat atas muka bumi Allah ni, macam mana kita mati nanti. Kita hidup ni kita kenalah ikhtiar, kita ada usaha dan ikhtiar, dan kita boleh nak ikut atau taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita nak ingkar, itu kita lakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan kita masing-masing kan? Tetapi yang menggerakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang hidup ni pasti akan rasa mati. Apa syarat mati? Mestilah dia hidup kan. Setiap benda yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala hari ni, semuanya akan rasai mati. Kita ni, kita tak tahu kan, kita boleh tak jamin bahawa esok kita boleh lakukan seperti mana kita lakukan kan semalam yang lepas, beberapa hari yang lepas. Adakah kita boleh kan bersonok-sonok, bersukaria dengan kawan-kawan kita sebelum ni? Kita pun tak boleh jamin. Tetapi kita kenalah buat persiapan macam mana kan, bahawasanya anggaplah esok kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita kenalah usahakan sungguh-sungguh untuk nak taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindari larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni tak ada bebas pun, seperti mana orang kafara kan menjadikan dunia ni syurga. Sebab itulah hari ni semua perkara-perkara yang kita tengok semua dipenuhi dengan hawa nafsu. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan dunia ni adalah ad-dunya sujnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafara. Kalau kita tengok kan, pokok yang kita tengoklah, pokok buah kan, kelapa tu, kita tengok yang muda pun dia boleh jatuhkan daripada tanah kan, daripada pokok dia ke tanah, apatah lagi yang dah tua kan. Tak, syarat dia ni belum tentu lagi kan, kalau kita boleh hidup kan 20-30 tahun lagi belum tentu lagi. Tapi kita duduk di atas muka bumi hari ni kan, mungkin tuan-tuan perempuan yang ada, mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun dah hidup. Tapi apa yang kita buat? Dan apa yang kita cari? Apa yang kita ikhtiarkan untuk nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah cukup dengan solat, puasa, kan, zakat dan menunaikan haji? Tidak. Kan hawa nafsu kita ni kita kena tunduk kan. Kenapa? Kita boleh lihat surah Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhaza ilahu hawa. Nampakkah keburukan ini wahai Muhammad, keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan yang sembah serta ditaati. Ini adakah kehidupan kita ini berlandaskan hawa nafsu ataupun berlandaskan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita ni betul-betul nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita rasa akhirat tu tak ada? Ini yang Yahud dan Nasara nak buat kan. Dia menjadikan dunia ni syurga dan akhirat ni tiada. Jadi na'udzubillahi min zalik. Jadi kita kenalah buat persiapan untuk menghadapi kematian. Apa yang kita buat? Perlu kita buat. Solatlah sunat taubat.
bertaubat, mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni memang sebagai manusia ni memang kita melakukan dosa. Sepanjang masa kita melakukan dosa. Sebab apa? Sebab kita ni hamba yang hina. Kita ni tak ada apa-apa pun. Dan tidak layak dipuji, tidak layak diagung-agungkan, tidak layak diangkat, dijunjung. Tidak layak sama sekali. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang layak diangkat, dijunjung di tempat yang paling tinggi. Jadi Islam ni, kita kembali kepada Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa, iaitu Islam yang menahan diri. Menahan diri ni luas maksud dia. Bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi kita tidak boleh mentaati hawa nafsu kita. Macam mana hari ni kita berbelanja, adakah kita hari ni mengikut hawa nafsu? Adakah hari ni kita membeli pakaian-pakaian yang mahal-mahal ikut hawa nafsu, sedangkan perkara tu tak perlu pun, hanya adalah keinginan kita, kehendak kita, bukan keperluan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita sama-samalah kembali kepada Islam yang sebenar, Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Insya-Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.